Kalau budak tu tengah tantrum macam mana sekalipun, kita nak pujuk pun makan masa. Kau, kalau bini kau merajuk, sayang dah lah. Bini kau macam mana? Jangan sentuh I. I tak nak lah. You jangan makan I. Jangan makan. Itu tantrum. Update fikir lah. Kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam tapi tanah salam, tak ada salam sudah dah ku kisah. Welcome back to my channel. Aku tahu korang tertunggu-tunggu reaction video daripada aku. So hari ni kita nak react video apa Kita nak react isu yang panas, yang sedang hot sekarang. Tapi saya akan tutup muka orang tu lah kan, sebab benda tu memang dah viral dah pun. Tapi tengok ni, banyak kan kita boleh makanan banyak gila. So sambil-sambil macam nak gosip gosip dengan penonton. Aku akan react satu video yang, kau tahu tak, ada lelaki perempuan naik ferry tu, yang macam tu muka dia, muka bini dia berkerut-kerut, dan dia cakap pasal anak orang menangis tu. Itu video dia. Tapi kita nak makan dulu. Tadi kita ada beli, ni aku masak. Masak ni, bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu. Dah lama tak pun kentang tu tak panas dah. Yang kan dia panas kan. Aku beli jagung cheese. Kau tengok, cheese dia penuh kau rasa? Nampak tak? Mau kena apa? Kolesterol tinggi bila aku makan ni selalu. Tapi aku memang suka jagung cheese pun. Sedap juga. Sedapnya cik. Okay, tak apalah, kita react dulu. Kita react sambil makan. But it's okay. Kita react je video dia sebab aku dah baca dah yang dia tulis dekat dia punya caption tu. Dah baca dah. Dia kata pasal salah siapa ni kan. Kau tengok dulu. Dia tak ada cakap apa pun dalam video tu. Cumanya dia bagi tips kepada mak bapak yang anak dia menangis tak henti-henti. And dia cakap juga mak bapak orang tu kira macam tak ada effort lah nak menenangkan anak dia. Dia cakap kat caption tu lah yang aku baca. So dia bagi tips lah, korang ni lah, korang bagi toys ke, prepare ke sebelum naik pengangkutan awam lah, bla 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 and so on. So aku dah baca semua, aku rasa macam banyak juga orang kecam dia. Aku di sini ni mengecam juga. Terkejut sih. Kau ingat aku nak backup? Lu jangan macam-macam sama gua. Lu backup lu siapa? Dia bukan nak cakap pasal kau tunggu kau ada anak dulu lah. Kau tunggu kau ada anak dulu baru kau tahu rasa. Tak, kau kena faham budak-budak budak-budak yang sedang membesar. Tantrum adalah satu progres pembesaran juga. Okay, dia bukan tantrum ikut suka hati dia. Kau faham tak? Takkanlah kau nak cakap kalau anak kau tak ada behave, kau tak payah keluar lah macam tu. Kadang-kadang mak bapak ni dia dah prepare daripada rumah, dia dah pesan and so on. Tapi kalau anak kau nak tantrum, dia tantrum juga. Dia kisah apa kau bawa lah mainan favourite dia ke, kau nak bagi apa ke, nak bagi apa ni? Bagi mainan ke, bagi phone ke, bagi apa benda je, dia akan tantrum. Dan itu dia punya proses pembesaran. Faham tak? Bukannya kau terus hentam orang tu. Tak elok. Tak baik macam tu tau. Orang, mestilah mak dia pun time tu pun duk terfikir-fikir, anak aku nangis dah lama dah ni, aku nak buat macam mana. Takkanlah mak dia buat tak tahu je. Betul tak? Mana ada mak yang buat tak tahu je, lagi-lagi kat tempat awam anak dia nangis. Tapi kalau nampak mak yang buat tak tahu dekat anak tengah tantrum gila-gila tu, memang itu sebenarnya salah satu cara untuk bagi anak tu cool down. Betul tak? Betul. Sebab bila pujuk makin dia tantrum. Ya, kalau pujuk lagi tantrum, lagi mengamuk. Kau cakap sikit sepatah, tak boleh. Kau tiada di dalam situasi tersebut. So kau tak tahu sebenarnya apa benda yang sebenarnya berlaku. Otak budak dengan otak orang dewasa lain. Kita cubalah untuk kontrol budak tu. Tak boleh. Awak nak siapa?
pujuk. Kalau budak tu tengah tantrum macam mana sekalipun, kita nak pujuk pun makan masa. Kau, kalau bini kau mengajuk, nah sayang dah lah. Bini kau macam mana? Jangan sentuh I. I tak nak lah. You jangan I cakap. Itu tantrum. Nampak tak? Orang dewasa pun kalau tengah tantrum, tengah marah, dia tak dapat kawal emosi. Apa lagi budak yang otak dia masih belum complete lagi. Faham tak? Betul. So selagi kita tidak berada di dalam situasi tersebut, sebenarnya tak patutlah cakap macam tu. Rekomen. Sebenarnya Tutup mulut tu. daripada menyakitkan hati parents kat luar sana. Kan sekarang orang dah sakit hati. Faham tak? Mungkin maksud dia lain, tapi pemahaman orang lain. Apa yang kita faham daripada video tersebut, tengok macam kau cakap, budak tu parents dia macam tak ambil tindakan. Lepas tu aku tengok lagi satu post yang family budak tu bersuara pula. Dia kata diorang pusing balik cerita rupanya. Mana ada, and budak tu sebenarnya bukan umur dah 5-6 tahun pun. Budak tu baru 2-3 tahun je. So tak tahulah. Sebelum nak post sesuatu video, fikir. Macam saya dulu, sebelum post saya tak fikir. Sekarang saya kena saman. Kalau bersaman, pasal nak bayar saman. Ya, satu saman dah berapa dah. Bayar lawyer lagi apa benda semua kan. Tapi sebab benda ni general, dia kira orang yang sakit hati tu kira macam menyeluruh dia. So patut ambil pengajaran lah. And kita sebagai mak-mak budak pun terasa kot kan. Bukannya kita tak cuba untuk like tenangkan anak kita. Mesti macam-macam dah buat, macam-macam dah prepare. Budak kalau nak tantrum, dia tantrum juga macam mana pun. Lagi-lagi kalau high demand. Tu dengan cara yang dia tulis caption tu, dia nampak macam seolah-olah macam mengecam mak parents budak tu. So orang macam tak boleh terima lah. Kau tak ada kat tempat orang tu, kau tak tahu apa yang parents dia hadap. Kenapa anak dia macam tu and so on. Mungkin parents dia cuba untuk tenangkan anak dia. Tapi kau kena faham memang ada budak macam ni. Bila kita cuba untuk tenangkan dia lagi, dia akan campak semua benda. Kau faham tak? Sama juga kalau manusia tengah marah. Kalau tengah marah, tiba-tiba boleh cool down ke? Lagi tantrum. Tantrum dek, aku pun tantrum. Aki masalah ni, aku dah merajuk ni. Bebel ni. Ungkit lagi. Lepas tu dah sayang. Jangan sentuh saya. Jangan. Saya cik sama kamu. Kau faham tak? Mana boleh sayang. Jangan. Kau faham tak? Kau kena faham juga keadaan seseorang tu. Jangan cuba untuk judge orang tu straight away. Patutnya kan, kalau kau seorang yang kira macam concern, kenapa anak dia macam ni kalau kau rasa macam serabut sangat, kalau kau seorang yang concern pasal tu, patutnya kau pergi tanya tolong dia. Akak, kenapa anak akak menangis? Boleh saya tolong tak? Macam saya belum pujuk ke apa ke kan? Itu pun kalau anak dia tak lampang ke kau lah, tiba-tiba orang tak kenal. At least adalah effort tu. Tapi bukan dengan post dekat social media. Lepas tu lalang kau pula balik kena backlash. So sebelum sesuatu tu, apa kata fikir dulu. Kesian lah. Fikir banyak kali. Ya, caption tu yang membuatkan orang jadi marah. Faham tak? Pasal bini kerut-kerut tu, mungkin aku faham dah sebab bini kau memang pening tengah naik ferry kan, tengah sakit kepala kan. Tapi tu pun kesian juga. Orang pun jadikan isu disebabkan caption tu saja. Kau dengan bini kau habis kena dah. Okay? Itu je nasihat daripada kita orang yang tak berapa nak betul sangat jugalah. Tapi kita ambil as a pengajaran. Dah pukul 3.30. Okay, itu saja. Next video, komen dan reaction apa. Okay, saya tak memburukkan mana-mana pihak. Cumanya sebelum update, fikir. Apa nak fikir siap? Tak ada lagu dah Kosong. Bye-bye.